Ya. Hari tengah hari kau makan apa? Puasa lah, bos. Ha? Puasa lah. Puasa? Puasa lah, bos. Serius lah puasa? Saya puasa, bos. Takkan lah. Aku tak percaya kau puasa. Sebab apa? Aku baru-baru ni dapat kesan dalam kereta kau ni ada lipas. Lipas? Kalau ada lipas tu berbawa maksud kereta kau makan dalam kereta, kau tahu tak? Bos, saya makan dalam kereta malam, bos. Hai. Habis tu ada lipas macam mana? So sekarang ni aku kena guna easy untuk settle kereta kau tahu tak? Easy, bos. Ha. Sekarang ni buat sini ambil aku buat. Ni, bos. Kunci mana kunci? Kunci dalam beg, bos. Aku dah cakap dah, kau yang pakai kereta ni kan, tengah hari kan, kau pergi makan kan. Aku dah cakap dah banyak kali. Cepat. Kau tengok Mesa, lambat betul lah dia ni. Kelas suka makan dalam kereta. Ada banyak lipas. Ha. Ni, cara nak guna dia. Tak ingin, macam mana? Bos, macam salah je, bos. Serius lah kau ambil kunci dia? Ha. Serius lah kau ambil kunci dia? Ya, dia kata ni kunci dia, bos. Salah kunci ke, bos? Kau memang minta pelempang aku. Bos, dah jumpa. Kau tengok ini, nak settle kerja macam ni, gila. Kau Dah nasib. jumpa. Ah, ni baru betul kunci Camry. Tadi Dia boleh pun, beza ke kunci Camry dengan kunci Vios? tadi pun Toyota, bos. Tu Vios. Itu. Banyak je kunci Vios. Mana Banyak. Vios? Dekat TZ ni banyak Vios. Oh, ya ke? Ah, dekat TZ banyak Vios. Kau faham? Bos, Bukan. salah, bos. Salah. Kumpuk orang ah. Ha! Oh, baru tahu. Oh, betul. Tempat dia. Tak boleh pusing. Bukan dia punya. Bos. Bukan dia punya. Tak boleh pusing, bukan dia punya. Si. Dah cakap dah, Cha. Kau tahu tak kunci Camry ni macam mana? Tadi bos kata betul. Ada dua biji, 3 biji Camry kat sini. Tak tahu, bos. Saya nampak Toyota, saya ambil je lah. Bukan kunci dia ke? Cuba pusingkan kalau boleh. Ha. Asal aku tak boleh pusing? Bos yang tak pandai ni. Serius lah. Bos, Try buat. cara dia senang je, bos. Ha. Eh? Aku dah cakap, Cha, kau tak percaya sikit aku. Dah cakap kau memang tak percaya sikit aku. Sekarang ni makan kau. Ni. Bos tak pandai. Bos, cara dia macam ni, bos. Okey. Tak boleh pusing. Bos tekan sikit. Lepas tu gini. Dia sama macam lock handle motor, bos. Mana dia lah banyak-banyak hal. Bos, lah pencen je nak main kereta, bos. Bos dah tak pandai main kereta dah ni. Bukan ke semalam bos pun makan dalam kereta dia juga? Semalam aku makan lepas buka, kau makan pukul 12. Tak, Tu bezanya kau bos dengan makan aku. lepas Zohor? Startnya kereta, onkan aircon full volume blower. Nampak? Blower full volume. Tapi ingat, Cha, sebelum guna easy yang mana pakai karpet Maggie macam ni, kita kena keluarkan dulu. Buang dulu. Bukan buang, keluarkan. Oh, keluarkan. Okay. Buang nanti kena beli baru. Kita keluarkan dulu. Dah keluarkan dah tu. Dah keluarkan masuk? Dah. Lepas tu, goncangkan tin easy ni. Nampak tak button lock ni? Kau kena tekan betul-betul tau, Cha. Baru dia boleh keluar gas macam ni. Nampak? Macam lepas tu je? Tutup pintu, biarkan 15 minit. Nanti kita tengok hasilnya. Ada lipas tak lipas. Betul lah apa Encik Lokos cakap. Sebab selalu makan dalam kereta. Korang tengok apa hasil ni. Ya Allah, lipas. Ini lipas rumah. Kenapa ada dalam kereta aku? Astaghfirullahalazim. Korang tengok ni lagi abang kakak. Ya Allah. Ini lagi. Itu lagi. Ini lagi. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Janganlah makan dalam kereta. Bila korang selalu makan dalam kereta, inilah hasil dia. Janganlah ikut jejak Mesa. Pening betul lah, nasib baik ada Encik Lokos penyelamat. Sebab hari ni nak dapatkan easy pembaca lipas dalam kereta, korang boleh tekan dekat beg kuning. Sebab Mesa dah letak dekat beg kuning, jangan ambil 1, ambil 2, ambil 3, lebih jimat, lebih value. Sebab apa? Sebab saya tengah salah letak harga. Raya-raya ni, jangan biar kereta kotor macam ni. Ya Allah, geli. Nasib baik ada easy pembaca lipas dalam kereta. Korang tekan dekat beg kuning sekarang.